Azmin ni dia terkenal dengan sifat suka merajuk dan suka mengugut. Tadi saya jelaskan bagaimana dia ugut Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur, Ketua Bahagian Sepang dan Ketua Bahagian Puchong, kata takkan dapat watikah calon. Ada satu lagi sebenarnya. Semasa PAT, dia juga mengugut Tan Sri Rahim Tambici, Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka, meminta supaya mengarahkan pada masa itu supaya Tan Sri Rahim membuat satu aduan disiplin terhadap timbalan Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka, Saudara Azruddin Idris. Saya tak tahu apa yang Azmin marah sangat kepada Saudara Azruddin, tapi yang menariknya, Azmin mengugut Tan Sri Rahim bahawa jika tak buat aduan disiplin, maka dia akan pastikan tidak ada sebarang bantuan disalurkan kepada Melaka dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Hebat Azmin ni. Ni saya kata Azmin ni memang betul-betul hebat. Satu parti dia pegang dan siapa tak sokong tak dapat peruntukan.